Brum brum brum. Tak gerak. Okey, assalamualaikum saya Mu. Hari ni habis main dekat Kemasing Beach Resort di Kemasing. Bunyi kata jadi satu fenomena saya Mu. Viral sebab tempat dia supaya duduk luar negara saya Mu. Legend saya Mu. Ikut habis nak tengok dalil tu bunyi betul ke supaya duduk luar negara. Legend saya Mu. Legend. Okey saya Mu. Hari ni habis main dekat Kemasing Beach Resort deh. Jom kita masuk dalil tengok. Okey, saya mau tengok tepak dia ke healing UUTD memang betul-betul comel saya mau. Seri habis kata mari sini supaya duduk dua negara dah. Ano bawa anak-anak jangan rusing deh. Super dupa pun ada juga sini. Bahasa mana super dupa dia saya mau tengok. Nak healing dalam kemah gini pun ada deh. Mana nak healing sini pun boleh. Comel tengoklah tempat dia. Nak ambil gambar, nak ambil video memang sini comel saya mu. Nak kuasa sana saya mu kena mari sini lah. Betul-betul puas hati ya. Saya mu memang betul-betul fenomena saya mu. Orang memang betul-betul ramai. Saya mu tengok penuh orang belakang. Habis nak jalan pun payah. Jom kita tengok. Makin negap pun hok special sini. Hok boleh buat kombinasi. Jom kita tengok. Mana nak makan syabu-syabu pun ada sini deh. Cendol ABC pun ada. Okey, saya mau tengok orang tengah beratur nak beli air buah dengan colek deh. Tapi hok kita kejut deh. Owner sendiri jual. Oh lah, kena kejual deh. Kopi-kopi pun ada juga sini deh. Air balai pun ada juga di sini deh. Saya mau tengok orang tengah beratur nak minum air balai. Penuh orang saya mau. Hok minat dessert pun ada juga sini deh. Air goreng, burger pun ada deh. Macam jenis-jenis ada sini saya mau tengok orang tengok beratur nak makan air dengan burger dia. Celup-celup tepung pun ada sini dah. Tengok bagai. Saya mau tengok tu celup tepung dia ada ketai ada, kepuk ada, ikan ada, hodok pun ada. Banyak pilihan sini saya mau. Okey saya mau bukan setakat tempat makan, tempat healing, tempat UUTD, tapi sini Kemasing Beach Resort pun dia boleh check in sini. Saya mau tengok. Jom kita tengok. Okey, saya mau tengok suasana dekat tank dia ni. Orang yang mai check in memang betul-betul comel saya mau. Dengan suasana dengan tank tu comel memang puas hati lah. Okey saya mau bukan setakat makanan yang ada. Suasana comel, tank pun ada. Hok mana nak main ATV pun ada sini saya mu. Brum. Tak gerak. Okey, assalamualaikum saya mu. Hari ni abang duduk kat Kemasing Beach Resort. Saya mu boleh tengok tu. Kemeriah makanan dia pun banyak saya mu pilih tengok. Memang betul-betul sangat-sangat meriah saya mu. Kalau kita mari patah tak lepas dengan celup tepung saya mu tengok tu. Ketai dia tu bahasa mana ketai. Sotong. Bismillah. Wow. Sotongnya lembut, fresh, manis tu. Perfect. Tengok ketai dia, besar ketai. Bismillah. Hancur dengan kulit-kulit ketai dia. Nak kata je goreng tu crispy saya mu. Nampak tak? Isi dia tu. Wow. Dia pun ada. Oh jadi. Kambing pun ada. Besar kambing saya mu. Sama besar dengan muka abang kambing. Ho. Wow. Spaghetti carbonara dia. Hok mana nak makan air goreng pun ada. Saya mau tengok kemeriah air goreng dia. Bersama air goreng dia. Saya mau tengok air goreng dia tu. Wah, tu saya mau. Betul tak hetat dia tengok tu. Ke-crunchy dia tu.
Dah je. Lepas tu saya mau habis order pula Yimi hok pelik dia. Wow, mau tengok kombinasi kita hari ni. Dah je. Okey saya mu. Menu hak abang makan ni ke dekat Kemasing Beach Resort KB Out ke. Dengar suasana comel, angin patah, main betul-betul kombinasi yang sempurna saya mu ni. Barang boh.